dekat Sri Malaysia, Kuantan. Transit sekejap lah. Transit sekejap sebelum balik Johor esok. Bilik full view. Alhamdulillah, satu malam RM90. Okey, masa ni ada masalah mic dekat telefon. Kita singgah dekat Bazar Ramadan Kuantan, dekat sebelah Padang MPK, Masjid Kuantan. And then kat sini lah kita buka puasa. Anak beranak lepas beli makanan dekat Bazar Ramadan tu, kita bentang tikar, makan dekat masjid sementara tunggu buka puasa. Dekat situ ada supa dupa lah. Okay, kita pilih pot yang ada supa dupa. So targetnya time kita buka puasa, anak-anak boleh main-main, so tak mengganggu kita makan. Tu view masjid. Ni ramai orang buka puasa lah kat sini. Tempat ni kira viral jugalah. Tempat rekreasi keluarga bulan Ramadan. Lepas diorang beli makanan dekat Bazar Ramadan, bentang tikar, makan dekat area view masjid. Okay, ni juadah yang kita belilah. Kita beli Milo dengan kopi ais. Lepas tu kita ada beli masak lemak, daging. Apa ni? Dia macam tahu bergedil. Tapi bentuk popiah gitu. Coklat cake. Ni masak lemak salai. Buka puasa, kurma. Ada orang bagi tu free tu. Ada kebab. Lepas tu budak-budak makan nasi ayam saja. Ni tikar ni memang kita standby selalu lah dekat dalam bonet kereta. Jadi mana-mana tempat yang kita boleh camping, biasa kita bentang je tikar, makan-makan kat mana-mana. Okay, look at the view. First Ramadan at Kuantan. Such a good memory. Okay, inilah pot strategi. Kita duduk dekat dengan supa dupa, dekat dengan Bazar Ramadan, kot-kot nak tambah lauk. Lepas tu habis buka puasa, target semayang maghrib dekat situ lah. Kat sini ada apa tu, orang pakai kostum-kostum panda, katak. Okay lah untuk keluarga. Nice. Best, insyaAllah datang balik next Ramadan. Orang belum start makan. Si kakak dah penat main kat supa dupa tu. Sementara tunggu waktu buka puasa, dia makanlah dulu nasi ayam. Okay, tak puas lah tengok view. Seronok buka puasa dengan family macam ni. Ni dah nak menghampiri waktu jam berbuka puasa. Padang pun dah hampir penuh. Ni baru first Ramadan tau, dah meriah. Satu masjid, satu padang. Okey, masa ni azan dekat masjid dah berkumandang. Kita mula berbuka puasa. Alhamdulillah. Okay, ni pemandangan waktu senja di Padang MPK Kuantan. Supa dupa tu dia orang tutup sekejap lah waktu buka puasa. Okay, ni dah menjelang ke gelap dah malam. Okay, dan saya suami isteri kita semayang dekat masjid berdekatan tu lah. Malam kita jalan-jalan dekat area Menara Kuantan, tapi tak ada apa sangat pun. Tu Maira beli aiskrim. Ni dah suasana puasa lah, malam lepas tarawih.
So keadaan dah sunyi lah waktu ni.